SSPN dan tabung haji dah ada, tapi cukup ke? Ramai ibu bapa yang jumpa saya, tak apa, saya dah buka SSPN. Ada yang kata, saya dah ada tabung haji untuk anak. Alhamdulillah, itu memang langkah yang baik, tapi saya nak tanya satu soalan. Kalau nilai duit makin mengecil setiap tahun, cukup ke simpan dalam bentuk wang sahaja? Kos universiti 10 ke 15 tahun akan datang bukan makin murah. Kos hidup pun makin naik. Emas bukan ganti SSPN, bukan ganti tabung haji. Emas adalah pelindung nilai. Bila duit raya anak terus tukar kepada emas, kita bukan sekadar menyimpan, kita sebenarnya sedang lindungi masa depan mereka. Jadi bila anak tanya, ayah, ibu memang nak rancang ke untuk saya? Kita boleh jawab, ya, sejak kecil lagi. Kalau anda mahu tambah satu lagi benteng untuk anak, saya boleh bantu buka akaun emas anak anda hari ini. Untuk buka akaun emas secara percuma, boleh rujuk pin video dan saya akan bantu sebaiknya. Simpan emas, nilai terpelihara, harta berganda. Untuk lebih banyak tips emas dan kewangan, teruskan follow saya.